Okay, what's up guys? Saya ni jalan-jalan mall, kita nampak jersey yang on sale lah. Ni jersey Thailand tahun lepas 2024. Waktu ni ada jersey warna merah, warna biru, warna krim, hijau dan kuning. Dan dia langgar je, tak ada home away. Goalkeeper pun selama je pakai jersey colour apa yang dia nak. Tahu harga dia? Korang tengoklah sendiri. Berapa harga dia, memang sangat murah. Air memang sangat sedap dan saya rasa ini adalah great player issue. Dan jersey Thailand tahun 2023 ni diletakkan 80% bro. Yang ni jersey home dah macam jersey Liverpool dulu. Saya paling suka jersey third kit ni lah. Dia umpama jersey training England dulu. Ada biru, merah dan putih. Jersey biru ni adalah jersey away mereka. Kalau dah ada jersey national team Thailand, takkan tak ada jersey club Thailand kan? Ni ada ni, BJ Pathum tahun 2023. Silap saya, anak Fandi Ahmad ada 2 orang kat situ, iaitu Ihsan Fandi dan Irfan Fandi. Untuk yang Muslim, jaga-jaga sikit lah sebab Leo ni adalah jenama beer. Tapi kalau nak remove, boleh Georgia Gold Digger lah. Angkat selai jersey, ternampak cashier ni pakai jersey Negeri Sembilan pula. Lain jersey bola kat sini pun ada jual peralatan sukan jeruk ni. Ni tengah trending ni. Macam biasa, kalau korang nak tahu kat mana ni, boleh komen nak dan follow account Gold Digger. Okay, thank you guys.